Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Teacher Hanun Education Channel. Terima kasih kepada penonton yang sudi menonton channel ini. Baiklah, tutorial kita pada kali ini, kita akan mempelajari bagaimana untuk kita mereka bentuk PCB layout menggunakan auto router. Pertama sekali, anda perlukan satu contoh skematik. Di sini terdapat satu skematik di mana lengkap dengan komponen elektronik, iaitu terdapat satu LDR iaitu sensor cahaya, kemudian terdapat 5 biji perintang, kemudian ada 2 transistor, satu LED dan juga satu speaker, dan yang akhir sekali adalah VCC ataupun supply kepada litar ini. Baiklah, apabila anda telah complete, siapkan anda punya skematik, okey, dan anda pastikan sambungan adalah betul di mana VCC berada di sebelah kiri. Terdapat punca 1 untuk positif, punca 2 untuk negatif. Dan kemudian terdapat R3 4.7K, kemudian ada LDR, kemudian bersambung dengan 47K, kemudian terdapat transistor, okay, kemudian terdapat R4 iaitu 150 ohm, kemudian R5 150 ohm. Dan juga bersambung dengan LED 1 serta Q1. Dan akhir sekali akan bersambung kepada speaker. Okay. Apabila anda telah siapkan skematik, anda perlu tekan pada PCB layout. Okay. Untuk menggunakan auto router, iaitu ikon di sebelah kanan di atas, anda perlu menyusun komponen anda berada rapat ataupun komponen anda tidak boleh diletakkan secara random. Okey, untuk tips menggunakan auto router, komponen mestilah disusun mengikut skematik. Okey, sebagai contoh, kita mulakan VCC. Jadi, komponen yang paling dekat untuk VCC adalah R3. Jadi, kita akan letakkan VCC dekat dengan R3. Kemudian R3 akan bersambung dengan R4. Jadi, kita akan letakkan R3 dekat dengan R4. Okay, anda tidak boleh letakkan komponen R4 jauh dengan R3. Ini menyebabkan auto router anda akan bina ataupun design PCB anda dengan lebih kompleks dan akhirnya anda punya rekaan design tersebut agak sukar untuk dicetak. Okey, jadi untuk menggunakan auto router, design anda ataupun litar anda perlu sesimpel yang boleh ataupun seringkas yang boleh. Jadi jalan ataupun trace tersebut berada jarak yang sangat dekat. Jadi trace tersebut boleh dikurangkan dan mengelakkan litar anda serabut. Okey, kemudian bila anda telah susun mengikut skematik, okey, kemudian kita sambung R4 bersambung dengan R5, kemudian LDR bersambung dengan R1. Okey. Kemudian Q2 dan R2. Q2 dan R2. Kemudian yang terakhir adalah Q1, LED dan speaker. Q1, LED dan speaker. Jadi anda perhatikan komponen telah disusun secara bersebelahan. Baiklah, setelah anda susun komponen anda mengikut skematik dan komponen tersebut mengikut turutan, okey, pastikan anda punya sambungan iaitu yang berwarna hijau ini adalah sambungan mengikut skematik, tidak bersilang.
kurangkan silang dalam anda punya lita. Jadi, semakin kurang persilangan ini, semakin ringkas anda punya lita. Cara untuk kurangkan persilangan, anda boleh tekan right click pada komponen, kemudian anda boleh cuba rotate. Rotate sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. Jika anda perasan, lita yang telah disusun kurang persilangan. Kita dapat dalam dua persilangan sahaja. Jadi, persilangan ini menyebabkan lita anda apabila auto routing, lita tersebut akan menjadi lebih serabut. Jadi, jika anda punya persilangan kurang, maka anda punya lita lebih ringkas dan lebih simple. Okey. Kemudian apabila anda telah susun, okey. Anda perlu pergi kepada teknologi, kemudian anda perlu tekan Design Rule Manager, kemudian anda tekan Net Class, kemudian anda tekan Power dan kita pastikan trace style kita adalah bersaiz T40, biar saiz ialah V80. Kemudian untuk layer assignment for auto routing adalah bottom copper. Pastikan kedua-dua ni adalah berwarna biru. Kemudian anda pilih juga untuk signal, sama juga pilih T40, V80. Kemudian layer assignment for auto routing adalah sama, kedua-dua adalah warna biru. Okay, kemudian anda tekan OK. Kemudian terdapat lagi satu tips di mana anda perlukan board edge anda. Board edge anda ni, anda boleh letak saiz yang mana anda suka. Di mana sebagai contoh, board edge saya adalah 50mm. Okay. Ini adalah penting di mana apabila menggunakan auto routing, design tersebut ataupun lita akan berada di dalam kotak ini sahaja. Tidak keluar daripada kotak. Okey. Kemudian anda telah susun, yang pertama anda telah susun, yang kedua anda telah buat kotak, yang ketiga anda telah set pada Design Rule Manager. Dan yang terakhir, barulah anda tekan pada ikon di sebelah kanan yang dipanggil Auto Router. Okey, jadi anda tekan klik. Kemudian pastikan wire grid anda ialah 40, biar adalah 80. Kemudian kita boleh tekan sahaja begin routing. Okey. Semudah itu sahaja. Perisian boleh tolong desainkan secara automatik dalam beberapa saat sahaja. Jadi, walaupun anda lihat anda punya auto routing telah berjaya, tetapi apabila anda perhatikan, anda perlu menyemak semula design auto ini. Di mana contoh, okey, untuk lita ini agak terlalu rapat dengan padding nombor 1 ini. Jadi kita boleh adjust ikut kesesuaian kita. Okey. Anda perlukan lita dalam keadaan mid-thread. Okey. Keadaan sengit macam ni. Okey. Dan elak lita dalam keadaan 90 darjah. Dan pastikan lita tidak rapat dengan lita-lita yang lain. Dan seperti ini anda boleh betulkan. Okey. Jadi kita telah betulkan sedikit bentuk yang tidak sepatutnya. Contoh yang ini agak rapat dengan padding ini. Jadi kita boleh tarik sedikit. Okey, tidak semestinya auto routing ini berjaya dengan jayanya. Jadi anda perlu double check untuk confirmkan lita yang sesuai untuk anda gunakan dan sesuai untuk anda cetak. Okey. Jadi
Itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Pembelajaran kita pada kali ini adalah menggunakan auto router untuk design PCB layout kita. Okey, simple sahaja dan boleh digunakan dalam masa yang sangat ringkas dan cepat serta efisien. Okey, sekian saja video kita pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share channel saya. Okey, goodbye. Thank you.